Assalamualaikum semua. Okey, aku nak bagi tahu update terkini. Aku baru sampai rumah ni. Aku dari pagi dekat Dataran Merdeka lepas poster cancel tu viral. Aku daripada pagi sampai tadi pukul 6-7 something aku fight untuk jadikan fight ni jadi seorang diri. Aku nak mencari jawapan daripada KBS, daripada pihak Twin Championship. Masih tak ada jawapan lagi daripada orang sebab ada orang ni saling tuding jari. Aku tanya ni, ini cakap ni. Aku tanya ni, cakap ni. Tak ada lagi jawapan yang tepat kenapa event tu dicancelkan. Aku dah jumpa macam-macam pegawai. Masih tak ada jawapan sebab pegawai yang jawapan dia semua sama. Pihak atasan, pihak atasan, pihak atasan. Korang tahu siapa. Tapi mengikut penilaian aku sekarang ni daripada awal ni, aku nampak kan kedua pihak yang saling menuding jari ni ada salah satu pihak yang tak transparent, tak jelas, miscommunication lah. Salah satu pihak, aku tak nak cakap pihak siapa, aku tak nak salahkan. Diorang buat benda ni, diorang tak transparent. Diorang tak bagi tahu siapa yang join. Atau last minute ni lepas video face off tu viral, lepas tu nama JM Islam kena tolak. Sedangkan sepatutnya benda ni kena cakap awal, bukan last minute. Sangat tak profesional. Sebab aku dulu belajar seni, memang belajar seni, tapi aku belajar bab-bab pengurusan ni. Untuk buat event ni semua aku belajar daripada A to Z. So setiap benda kena teliti, semua pihak kena transparent. Dulu bukan macam nari-nari, joget-joget je. Pengurusan tu yang aku belajar untuk dapatkan sponsor, logistik, set and prop. Sekarang ni diorang asyik salahkan satu sama lain. Twin cakap boleh fight, boleh je datang fight. Tapi KBS kata tak boleh sebab DMA kena ban. Itu je jawapan yang aku dapat dari pagi sampai pukul 6-7 petang. Aku fight seorang-seorang. Adalah geng-geng tim-tim koroi, Abang Loko ada ikut belakang aku, tanpa ada penglibatan daripada pihak DMA. Sebab pihak DMA dah kena ban untuk berada di Dataran Merdeka. Aku buat semua ni, aku fight semua ni bukan sebab aku sangat pun. Aku tak kisahlah aku dah kurus ke 20 kg ke 15 kg ke untuk fight ni. Tapi aku concern pasal peminat-peminat yang datang, supporter-supporter yang datang daripada jauh, daripada Sabah, Sarawak, daripada Brunei, daripada Singapura. Beli tiket flight bukan murah. Sebab aku sendiri kampung kat Sabah, aku tahu harga tiket Sabah macam mana. Datang KL pergi Sabah macam mana aku tahu. Itu belum lagi yang datang dengan family, beribu-ribu tengok fight ni, sekali tak jadi. So aku concern sebab tu aku nak jadikan fight tu jadi. Tapi setakat tu sampai sekarang aku masih tak ada jawapan. Aku dah fight, itu je yang termampu aku. So aku minta maaf sangat-sangat dekat korang, kecewakan korang. Benda ni tak jadi sebab aku betul-betul nak benda ni jadi. Aku memang disiplin, aku memang betul-betul tekad memang nak benda ni jadi. Aku training hari-hari, pagi malam. Aku pun dah fight untuk KBS keluarkan statement. Dari pagi aku tunggu statement. Kenapa? Adakah hal personal kerana menteri itu tak suka dia, itu tak suka dia, atau memang ada sebab tertentu? Aku nak jawapan tu dari pagi. Aku tunggu statement daripada orang, tak ada. Aku nak jelaskan dekat sponsor aku, dekat tim aku, dekat gym aku. Dan untuk korang juga, supporter perlu tahu situasi sebenar apa yang terjadi. Siapa yang nak ganti rugi penat lelah aku ni? Tim-tim gym aku, sponsor aku, siapa yang nak ganti rugi? Of course kena bayar pampasan, of course. Sebab kau cancelkan event kita orang ni last minute. DMA pun kesian, terpaksa sewa dekat KL tu 2 minggu hanya untuk jalankan fight ni.